Solat rukun Islam kedua bukan sahaja menjadi tuntutan kepada umatnya, malah merupakan satu kaedah terapi. Mengikut kajian, setiap pergerakan solat itu boleh digunakan bagi merawat sakit pinggang, erektil disfungsi atau mati pucuk dan penyakit jantung. Ikuti laporan wartawan Amin Hayat Abdul Rahim bagi mendalami rahsia solat, kebaikan dari perspektif sains. Bacalah serta ikutlah, yakni wahai Muhammad, akan apa yang diwahyukan kepadamu daripada Al-Quran, dan dirikanlah sembahyang dengan tekun. Sesungguhnya sembahyang itu mencegah daripada perbuatan yang keji dan mungkar. Solat dari perspektif sains pula memberi kesan kepada daya dan prestasi tubuh. Postur seperti qiyam, rukuk, sujud, duduk antara dua sujud dan tahiyat mempunyai maksud tersirat serta kelebihannya tersendiri. Dan kami dapati bahawa postur tiap-tiap solat, semasa seorang melakukan postur dan pergerakan solat, jenjang jantungnya adalah rendah. Dan sebenarnya ini adalah sangat bagus bagi merawat orang yang mengalami masalah sakit jantung. Rukuk yang sempurna membongkok 90 darjah boleh merawat sakit pinggang. Sakit pinggang ini boleh dirawat dengan menggunakan postur dan pergerakan rukuk, dan kami dapat buktikan sebenarnya apabila seorang itu mengalami sakit pinggang, bila mereka rukuk, otot mereka tidak rileks. Ini menunjukkan apabila mereka bongkok sepenuhnya dan juga rukuk, menunjukkan otot tidak rileks. Dan apabila otot tidak rileks, otot tu tegang dan dia menarik kita punya tulang belakang, dan ini yang menyebabkan seorang itu sakit pinggang. Dalam Islam, lebih afdal kiranya solat dilakukan secara berjemaah. Kajian sains membuktikan melalui solat berjemaah, komposisi badan seseorang itu lebih baik. Ini kerana jas tubuh manusia mengalir antara satu sama lain, kesan daripada sentuhan bahu ke bahu seterusnya dapat menetralkan jas tubuh. Untuk mendapatkan komposisi badan yang lebih baik, kaedah berikut amat ditekankan. Malah, melentikkan jari kaki ketika duduk antara dua sujud dan tahiyat akhir juga mempunyai hikmahnya tersendiri. Kami dapati bahawa apabila seorang itu melakukan jarinya dibengkokkan semasa sujud dan juga duduk di antara dua sujud, kandungan lemaknya dapat dikurangkan. Dan juga kita dapat menambahkan otot dalam badannya. Kerana kelebihannya, kajian sains dalam solat ini turut membuka ruang kepada orang bukan Islam mengkaji dan memahami isyarat otak semasa solat dilakukan. Ia menunjukkan bahawa solat membolehkan seseorang itu menjadi lebih tenang. Misalnya sepanjang hari dia kerja, tetapi solat tu ada 5 kali sehari, kena bersolat 5 kali sehari. Jadi masa-masa ini, kalau mereka bersolat pada masa-masa optimum ini, mereka boleh menyegarkan badan mereka agar mereka dapat macam satu break lah, satu rehat, masa rehatkan minda untuk teruskan perjalanan dalam sehari. Percaya atau tidak, solat juga boleh merawat penyakit mati pucuk. Bagi mengetahui rahsianya, terus sahaja ke alamat yang disediakan. Terbukti amalan solat merupakan satu ibadah yang memberi manfaat kepada kita sebagai umat Islam agar dapat memperbaiki dan meningkatkan mutu kesihatan agar terus dapat beribadah dan beramal soleh. Amin Hayat Abdul Rahim, Berita TV 9.